Aduh, hai kok ya pun. Skrip tu hafal skrip tu. Ha? Aku betul-betul kesian lepas aku tengok video ni, okay? Tapi sorry. Saya Muhammad Zainuddin bin Azlan, seorang warga negara Malaysia. Saya adalah seorang yang berniaga jual belon untuk mencari rezeki halal. Oleh kerana bulan Ramadan dan hari raya hampir tiba, saya jual belon part time kerana kerja sepenuh masa. Sebagai caddy golf, tidak banyak kerja waktu ini. Berkenaan kes lampau yang memetik sumber sahaja, buat masa ini saya akan membiarkan peguam saya menjawab soalan berkenaan. Adakah sebab saya pernah ada kes, maka saya tidak boleh cek rezeki halal? Pada 28 bulan 3 2025, saya disogor jual belon. Saya tidak jual dadah. Kalau saya berkabung jenayah, maka saya boleh dipukul, ditendang, diterajak, dicekap. Leh dan pelaku zalim. Kalau saya ada kes lampau, adakah itu kesan untuk siapa-siapa saja boleh pukul saya? Kalau saya miskin, kalau saya bukan jenayah, maka saya boleh dipukul, tendang, terajak, dicekap. Kalau saya ada kes lampau, adakah itu kesan? Adakah itu lesen untuk siapa-siapa saja boleh pukul saya? Kalau saya miskin, sudah ada kes lampau, adakah di BKL boleh layan saya macam sampah? Saya ambil tindakan ini kerana saya ada hak dan diri. Saya ada maruah keluarga saya. Saya berterima kasih pada semua yang bantu saya. Ampun tuanku. Patut junjung kasih atas kehadiran anda, tuanku Al-Sultan Abdullah, di hospital bertemu Patut. Begitu juga saya ucapkan pada mereka yang doakan saya dan keluarga saya. Pada yang komen dan beri kata-kata hina, saya doakan perkara yang kena pada saya tidak akan dilalui oleh anda semua. Saya lihat video saya dipukul mereka. Saya mohon maaf pada ibu, ayah dan kakak serta adik saya. Saya hendak berubah. Bukan mudah jadi orang miskin dan susah. Saya akan lawan sebab perkara ini zalim pada pihak berkuasa. Tolong jaga integriti. Tolong bertindak ikut undang-undang. Saya hanya mencari sesuatu nasib bagi diri saya dan keluarga saya. Kami pun hendak bahagia raya macam orang lain. Terima kasih. Saya serahkan kepada doktor terlebih dahulu sebelum ditenangkan diri. Doktor. Aku betul-betul kesian lepas aku tengok video ni, okay? Tapi sorry, aku tak kesian dekat belon 13 tu. Aku kesian dekat DBKL. Korang maki dia, korang hina penguatkuasa tu, korang maki time bulan puasa kena belasah, kena hentam. Habis-habis korang hentam DBKL. So dengar dulu apa aku nak cakap. Okay? Kau tengok balik video tu, kau tengok siapa yang ada dekat atas penguatkuasa DBKL tu. Siapa yang dekat atas penguatkuasa DBKL. Tengok video tu balik. Penguatkuasa tu ke ataupun penguatkuasa tu atas jalan yang atas dia belon 13 tu. Lepas tu kau tengok apa lagi dia orang buat, dia orang tarik dia sebab dia tengah duduk atas mamat DBKL tu. Tapi yang aku tak faham, kenapa DBKL kena balon habis-habisan? Lepas tu sebelum kau nak hentam aku, kau dengar dulu. Aku ada kedai dekat area situ. Dah lebih 10 tahun aku berniaga, aku ada kedai dekat di situ. Aku tahu apa sesetengah peniaga-peniaga Rainbow ni buat. Okey, dia akan pergi dekat belakang tu, dia akan makan barang dulu, kepala dah naik. Sebab apa? Bila kepala dah naik, kau sedap nak duduk lama-lama. Kadang-kadang kau kena tunggu 3-4 jam tak ada customer. Aku bukan cakap belon 13 ni yang angkat barang. Aku tak tahulah. Polis patut urine dia dulu. Tapi mungkin polis tak urine dia sebab dia masuk hospital. So itu aku tak tahu. Tapi ini benda yang aku nampak sendiri depan mata aku. Kau tak berniaga sana, kau jangan nak sembang. Aku memang ada kedai dekat situ. Dah lebih 10 tahun kedai aku.
Okay? So kau yang lain semua kau jangan sembang dengan aku. Siap. Diorang pernah nak tolak barang dekat staff aku. Bukan Belon 13 ni lah. Orang-orang lain. Bukan semua aku cakap. Itulah dia peniaga-peniaga rebo. Sebab itu kadang-kadang bila jadi macam ni, diorang jadi lagi agresif. Barang tengah naik. Okay? Yang kedua, aku ada meniaga banyak tempat aku meniaga. Memang banyak. Salah satu tempat aku pernah kena sita dengan MPAJ. Diorang datang 2-3 lori dengan van, dengan kereta, 2-3 kereta. Diorang turun, diorang tak cakap banyak. Kebetulan aku ada dekat situ. Salah satu gerai aku. Aku ada kedai, aku ada gerai sini sana semua. Okay? Diorang tarik semua lampu, diorang angkat kemah, diorang cakap, maaf cik, kita dah terima arahan untuk sita sini. Memang diorang dah terima arahan dah. So bila kau terima arahan, kau kena buat kerja. Aku cakap kenapa ambil barang saya? Dia kata ni, dia tak tunjuk lah. Dia cakap ada orang komplain, dia orang hantar gambar. So kita terpaksa buat kerja. Kau tak faham ke? Penguat kuasa, dia akan buat bila ada komplain daripada orang. Dia akan buat kerja bila ada komplain daripada orang. Jadi kau dah tahu kau meniaga Rainbow. Kau dah tahu kau meniaga secara haram. Kau janganlah gaduh dengan dia orang. Lepas tu kau nak naikkan, kau nak guna isu Melayu. Berapa banyak Melayu yang lain meniaga tepi jalan. Elok je. Macam kau tu meniaga dekat tempat hotspot. Memang di BKL dah bagi tahu situ tak boleh meniaga. Yang kau pergi balon kat situ buat apa? Lepas tu aku tak pernah lagi jumpa lah penguat kuasa mana-mana yang datang, dia taruh balon kau semua, dia ambil barang kau. Aku tak pernah jumpa lah. Diorang akan cakap, maaf cik, kita kena ambil barang. Kita dah terima arahan untuk ambil barang, kita kena sita. Yang baru-baru meniaga ni je yang kelang kabut lebih. Yang dah meniaga lama, yang 5 tahun, 10 tahun ni dah meniaga. Diorang relax je. Okey lah bang, nak ambil lah kemah boleh tak adjust. Yang ni jangan ambil, saya nak guna lah. Abang ambil lah benda lain. Kau boleh je sembang dengan diorang. Yang kau nak macam orang gila naik share tu kenapa? Lepas tu tak... Aku memang kesian bro dekat penguat kuasa di BKL apa ni semua. Aku memang kesian. Diorang kena hentam habis-habis. Aku sendiri bila diorang datang sita barang-barang aku, MPJ datang sita, aku tak ada gaduh pun. Aku tak ada gaduh. Aku cakap, alamak kenapa ni bang? Kita dah terima komplain apa benda semua. Aku cakap, okey lah bang, ambil lah. Nak buat macam mana? Bila boleh ambil barang? Lepas 10 hari kena bayar 700. Okey, lepas 10 hari aku pergi. Lepas tu dia kata, bang, kalau boleh apply lesen. Dan aku apply lesen. Untuk salah satu gerai aku tu, aku apply lesen. Dan lesen aku lulus sebab aku buat cara betul. Jadi kau tak payah nak kelentong lah, kau tak reti buat lesen, tak reti itu, benda paling senang lah. Apply je lesen, tak ada masalah pun. Kau boleh, kalau kau betul nak apply, kau boleh je naik turun. Kau boleh tanya dia orang, tapi kau tak nak. Jadi aku memang kesian dekat penguat kuasa. Aku takkan percayalah apa Belon 13 ni apa semua. Sorry, aku tak percaya. Aku boleh je jadi macam orang lain. Support dia kan. Best lah. View ramai itu ini semua kan. Support dia. Yeah, view ramai. Orang komen best. Tapi aku tahu aku buat video dia. Aku kena hentam. Tapi aku tak peduli. Kau nak hentam, kau hentam lah. Aduh, hai kok ya pun. Skrip tu hafal lah. Hafal skrip tu. Kau tak praktis dulu ke apa sebelum nak pergi live depan kamera tu? Aduh. Jangan baca skrip tu. Hafal skrip tu hafal. Kalau baca skrip pun jangan nampak sangat. Ini phone kat sebelah tu nampak sangat lah kau. Apa kau baca, kau berlakon. Ya Allah. Strategi dah betul lah. Hantar Abang Belon tu pergi buat press conference betul lah. Nampak nangis-nangis tadi kan. Ada bakat lah nangis-nangis apa semua tu dengan mak dia kat sebelah. Jadilah cuma slack lah. Skrip jangan baca. Hafal skrip ulang kali. Aduh lah. Okay. Kesilapan terbesar Abang Belon ni adalah apabila dia membiarkan diri dia ditunggang oleh orang-orang politik yang ada kepentingan ni. Itu kesilapan paling besar dia. Pada peringkat awal memang ramai simpati pada dia. Ramai yang duk marah pada DBKL. Okay. Tapi lama kelamaan korang sendiri boleh tengok setiap tindakan Abang Belon, kenyataan-kenyataan yang keluar daripada side Abang Belon ini bukan lagi dia yang bercakap, bukan Abang Belon yang bercakap dah. Orang politik yang duk tunggang dia, yang susung belakang segala skrip, segala apa yang dia buat. Ni orang politik yang tolong buat untuk dia. Bukan dia dah bercakap. Kita boleh tengok petang tadi dia buat press conference. Itu adalah kesilapan paling besar yang dia pernah buat. Go on live, cakap entah merapu tak tahu hala. Semua yang dia cakap petang tadi, semua orang susun, bukan dia yang nak bercakap. Kita boleh tengok makin hari makin mengarut kenyataan-kenyataan daripada Abang Belon ni. Sebab apa mengarut? Sebab bukan dia yang bercakap. Orang lain yang tolong susun untuk dia. Dia tolong baca je. Kau tengok hari ni dia angkut doktor swasta.
Entah mana datang yang pernah kena buang dengan PKR Kelantan dulu. Diangkut, tiba-tiba doktor ni claim, oh Abang Belon ni patah tulang. Berisiko untuk lumpuh. Pertama sekali aku nak tanya lah, doktor ni siapa suka hati dia nak sahkan orang patah tulang lah apalah. Doktor hospital Serdang. Yang rawat dia dulu pun tak ada keluarkan apa-apa, tak ada sahkan apa-apa pun. Angkor pula yang nak lebih-lebih ni. Kalau betul Abang Belon ni patah tulang belakang, berisiko untuk lumpuh, dengan kadar kesakitan 8, 9, 10 ni, dia tak sepatutnya dibenarkan keluar daripada hospital tau. Kadar kesakitan 9, 10 ini dah macam nak beranak ke tau dia punya sakit tu. Kau ingat senang-senang boleh discharge keluar hospital macam tu Okey, tapi yang aku pelik tu, dengan keadaan kadar kesakitan dia 9, 10 ada T12 compression, sakit lah. Tapi petang tadi kau tengok interview dia dengan Harakah Daily, Abang Belon ni siap boleh meniarap, kau tahu, boleh berguling lagi. Kau tengok video ni, dia boleh berpusing sana sini, berpusing lah. Tak nampak macam orang ada T12 compression langsung. Orang cedera tulang belakang ni, kalau kata kadar kesakitan 9-10 ni, jangan kata nak berguling, nak bergerak pun tak boleh, sakit. Siapa yang pernah patah tulang belakang, kecedera tulang belakang ni boleh sahkan lah. Memang bukan senang kau nak bergerak ni bila sakit tulang belakang ni. Ini siap boleh hulu gile lagi ikut duk ikut puak-puak politik ni. Dengan dekat rumah elok aku tengok menyandar, gerak kiri kanan, gelak sakan. Tapi bila datang press conference petang tadi, naik kursi roda pula dah. Kepada Abang Belon kita bukan nak kata Abang Belon ni memang menipu ke, Abang Belon ni salah sepenuhnya, kita tak simpati ke apa, bukan. Kita kadang pelik, kita question setiap tindak tanduk Abang Belon, kenyataan daripada Abang Belon ni dah bukan macam dia yang cakap, dah orang lain tolong cakap untuk dia. Dia hanya jadi juru cakap lah dah hari ni. Dia tak maksudkan apa yang dia nak cakap langsung, aku tengok hari ni. Jadi aku doakanlah semoga Abang Belon segera sembuh lah. Kalau kata dia betul-betul nak perjuangkan hak dia, aku harap dia berhati-hatilah dengan siapa yang dia bergaul, dengan siapa yang dia duk ikut tu. Puak-puak PAS Perikatan Nasional ni, dia bukan simpati sangat pun dengan kau, Abang Belon. Tapi puak-puak ni nak gunakan kau sebab nama kau tengah mahal hari ni, boleh jual, nama kau laku kalau jual. Esok bila nama kau dah sendu, tak adanya puak-puak ni nak kisah pasal kau, dia tinggal kau macam tu je.